So guys, jom saya nak review TWS terbaru daripada Rosalsa, iaitu Ceramic Mark II. So TWS ni datang pada hujung-hujung tahun 2025 dan ini antara true wireless earbud yang cukup bagus, boleh dikatakan antara terbaik untuk tahun ni. Jadi dari segi specs untuk TWS ni cukup bagus dan boleh katakan setara dengan flagship punya specs, di mana ada Bluetooth 6.0, ada active noise cancelling, transparency mode, lepas tu ada multi-point connection, battery life pun cukup lama, dapat dalam 45 jam total, sekali penggunaan dalam 12 jam. Lepas tu dia pun ada support app iaitu Roslink app yang korang boleh adjust macam-macam. Bluetooth codec, SBC, AAC dan juga LDAC codec, so korang akan dapat high-res audio wireless. Juga dia pun ada IPX4 waterproof rating. Okay, dari segi dia punya design, so memang mula saya tengok daripada charging case sampailah ke dia punya design earbud, memang ada iras-iras macam Sony LinkBuds S. Bezanya bawah sini dia tak flat lah. Even kalau korang tengok dekat-dekat ni pun, okay, nampak dia punya vibe dia tu ada lagi kat bahagian sini lah. Memang hampir sama dengan Sony LinkBuds S. Even fitting ni pun memang bagi saya lebih kurang sama. Sangat-sangat selesa. Pada mereka yang tak suka design berbatang, ini memang korang akan suka fitting dia. Memang cukup selesa, ringan pun ringan. Dari segi dia punya mikrofon lah, korang boleh dengar mikrofon test ni. So guys, inilah jubah mikrofon Rosalsa Ceramic Mark II. Cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Cuba cubaan 1, 2, 3. Mikrofon. Okay, saya tengah guna dia punya mikrofon. Okay, Rosalsa Ceramic Mark II. Cubaan 1, 2, 3. Cuba mikrofon. Cubaan mikrofon 1, 2, 3. Untuk dia punya sound quality, dari segi driver saya tak mention lagi, dia ada 11mm dynamic driver. Tapi dari segi dia punya signature sound, dia lebih ke arah warm-ish neutral. Saya boleh katakan dia punya tuning ni hampir-hampir ke arah macam Sony LinkBuds S lah. Dia memang lebih heavy sikit pada bass, boomy bass dan warm-ish kind of tuning. Tapi dari segi dia punya mix, treble tak agresif, not very engaging, tapi dia quite smooth. Still boleh bagi good amount of clarity. Treble pun smooth. Dan dari segi dia punya technicalities pun cukup memuaskan. Dia boleh bagi good amount of staging, rasa wide, dan juga rasa dia punya separation pun bagus. Imaging pun sangat-sangat bagus lah. So korang boleh pinpoint sound dengan cukup bagus. Dan susah juga kalau korang nak buat main game, dia pun ada gaming mode. So korang boleh pinpoint musuh. Contoh korang main game PUBG ke apa, boleh tahulah musuh dekat mana. Dan korang masih lagi boleh adjust kat dalam dia punya app. Cuma kelemahan dia tak dapat nak adjust secara manual lah. So ada 3 saja preset. Ada yang pop, hi-fi dan juga rock. So yang hi-fi tu yang akan bagi warm-ish neutral tuning. Kalau macam rock tu dia akan enhance sikit kat bahagian treble region lah. Tapi dia still tak bagi quite aggressive treble. So overall sound quality dia memang cukup sedap. Memang saya sangat suka lah. Dari segi dia punya active noise cancelling dan juga dia punya transparency mode, dalam paper dia kata dia boleh cancel dalam 40 dB saja. Tapi bagi saya ANC dia ni memang cukup memuaskan. Kalau korang pergi kat tempat bising, macam contoh kalau korang dalam bilik yang bunyi kipas laju, dia akan terus cancel. Bagi saya memang dia boleh bantu mengurangkan bunyi dengan cukup okey lah. Tapi kalau macam high noise, high dB punya noise tu still boleh dengar, tapi macam sama-sama lah. Same goes dengan dia punya transparency. Walaupun not the best, still dia quite practical. Korang boleh dengar dekat sekeliling, masih lagi berbual macam biasa dengan orang. Cuma kalau korang tak selesa tu, sebabkan dia ada slight rasa kedap. So kalau rasa tak selesa, korang cabut je lah. Still dia bagus untuk dapatkan surrounding awareness. So kalau korang jalan dekat public kan, mungkin korang tengah jogging kan, nak dengar dekat sekeliling, transparency dia cukup bagus untuk bagi surrounding awareness. So guys, ada konklusinya, Rosalsa Ceramic Mark II ni harga dia bawah 200. Memang sangat-sangat berbaloi. Ini antara true wireless earbud yang terbaik yang korang dapatkan pada tahun 2025. Jadi guys, kalau korang berkenan, saya akan sertakan link di bawah. So guys, that's all for this video. I hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe Zaifan channel. And I'll see you guys in the next video.